Assalamualaikum guys, welcome back. Literally lah aku cakap dengan korang kan, aku sebenarnya duk scroll lah TikTok. Lepas tu memang nampak lah trend ni, ramai gila yang duk buat. Aku memang terhibur dan aku pun cubalah tarian tu. Lepas tu aku buka pula Facebook. Bila kata aku buka Facebook, nah kau, sekali yang first kali keluar kat feed aku ialah video yang dikongsikan oleh kawan-kawan aku dekat Facebook tu yang menunjukkan tarian ni sebenarnya hasil datang dari orang Yahudi. Betul ke? Aku terus jam. Tapi macam mana pun benda ni dia ikut Yahudi ke, dia tak ikut Yahudi ke benda semua ke, tak efek aku pun. Sebab aku kalau kata trend-trend menari ni aku memang tak follow. Sebab kalau kata korang tengok aku menari lah kan, ibaratkan macam kata kalau korang tengah tengok kayu tengah goyang-goyang. Macam tu lah cara aku menari. So video yang Yahudi ni aku tengok memang ramailah yang duk share, sampaikan mereka yang ada ikut trend ni, ada yang duk menari, lepas tu diorang upload video diorang ni dekat media sosial, diorang delete video-video tu semua. So diorang teruslah angkat tangan dan cakap kata, oh aku tak nak lah buat benda-benda macam ni, aku tak nak lah ikut trend macam ni sebab ni ialah trend Yahudi. Which is good, aku sokong tindakan ni walaupun aku terhibur jugalah tengok sebahagian dari video-video yang dikongsikan tu sebab memang nampak kelakar. Anyway, bila kata jadi benda macam ni, aku tak adalah terus melatah. Apa yang aku buat, aku cubalah check sama ada memang betul video ni ataupun trend ni sebenarnya memang diasaskan ataupun dihasilkan oleh orang-orang Yahudi. Kalau betul, apa nama dia? Bila dia diasaskan? Siapa yang jadi pelopor? Tarian ni digunakan untuk apa? Adakah ini tarian berunsur keagamaan ataupun berunsur kebudayaan? Makanya, aku persiapkanlah diri aku untuk menjelajah, mencari jawapan. Dan aku dapat jawapan untuk isu kali ni. Pertamanya, memang betul, tarian yang orang-orang Yahudi ni joget ialah tarian yang sama sebagaimana yang orang-orang dekat Malaysia ni berjoget untuk dapatkan duit raya. Lagu pun memang sama. Cumanya ada rahsia lain yang berlega berkenaan dengan tarian dan lagu ni. So ini dia. Sebenarnya ini bukan tarian keagamaan tapi sebaliknya budaya. Dan tarian ni bukanlah diasaskan ataupun dijadikan oleh orang Yahudi sebagai tarian diorang sendiri, tapi sebaliknya tarian ni sebenarnya memang dah pun diadopt oleh beberapa negara ataupun beberapa etnik dan dijadikan sebagai tarian kebudayaan diorang. Yang pertama sekali, tarian ni dia dipopularkan dekat Finland pada tahun 1960-an, yang mana tarian ni dikenali sebagai Letkah Yenkah. Letkah Yenkah. Yang mana tarian ni pula diinspirasikan daripada Conga Dance. Dia memang tak serupa sangat tapi iras-iras tu adalah. Lepas tu, dalam era tahun yang sama juga, muncul satu lagi lagu yang dihasilkan oleh satu kumpulan muzik dekat Greece yang adopt juga cara tarian yang sama tapi dikenali sebagai Yanka, yang mana berkemungkinan nama tu diambil dari Letkah Yenkah tadi, diambil hujung dia supaya benda tu nampak simple lah dan senang diingat. So selain daripada tarian ni digunakan ataupun dimainkan sewaktu acara keramaian, ada juga yang gunakan lagu yang sama untuk aktiviti fitness. So basically lebih kurang sama macam ala-ala Zumba jugalah. So asasnya tarian ni memang selalu jugalah selalu digunakan untuk majlis keramaian. Jadinya tak terkejutlah bila kata orang-orang Yahudi pun gunakan lagu dan juga tarian ni untuk majlis keramaian diorang. Sebab Yahudi ni bukan berasal daripada alam bunian kan benda semua ke. Diorang tetap manusia juga dan diorang tetap alert dengan trend sedunia. So sebenarnya tak ada masalah pun untuk korang teruskan menari untuk dapatkan duit raya. Gunakan lagu ni, gunakan tarian ni, tapi macam mana pun aku support, aku setuju, aku sokong 100% untuk mereka yang tak nak support dah trend ni, dah delete dah video korang semua tu. Itu ialah satu perkara yang lebih afdal untuk kita kaum Muslim. Cuma lagi elok kita tunjuk tradisi masyarakat Melayu Islam dekat TikTok. Manalah tahu kalau kata benda tu jadi trend pula kan. Instead of kita follow orang lain punya trend, kita yang jadi trendsetter. Betul. So kesimpulannya tarian ni tak ada masalah pun. Kalau kata nak teruskan,
teruskan, dipersilakan. Korang tak payah risau bila kata korang buat tarian ni, korang kena tukar nama jadi Rosnah Heisenberg ke ataupun Luqman Netanyahu ke semua ke. Jangan risau, tak payah. Cuma korang kena ingat pesanan dekat pepantun ni. Pergi beraya rumah mentua, borak sakan sampai pagi, joget sampai lupa dunia, tradisi sendiri letak tepi. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Anyway, dah menari, dah berpegang-pegang dengan saudara-saudara semua kan. Make sure korang sanitize balik tangan korang. Aku gunakan sanitizer daripada Luth and Matt ni, Savage nama dia. Aku dah ada berapa bulan dah aku beli benda ni kan. So sampai sekarang aku masih lagi boleh guna. Ada lagi kat dalam ni. So dia wangi, lepas tu dia ada pembasmi kuman. It's a very good things. Barang dia mahal sini, bang!